Buat peminat-peminat tempe, anda wajib cuba resepi tempe goreng kari ni. Makan panas-panas cecah dengan sambal kicap memang best. Mula-mula, kita kisar kasar cili merah bersama bawang putih. Barulah ada tekstur bila makan nanti. Masukkan bahan kisar tadi ke dalam mangkuk, tambahkan serbuk kari, tepung gandum dan air. Air ni bolehlah masuk sedikit demi sedikit. Kita tak naklah adunan kita cair sangat, sedang-sedang je. Tambahkan air sampai jadi tekstur macam ni. Lepas tu, tambahkan sedikit garam dan gaul sebati. Bila adunan kita tu dah cantik, bolehlah masukkan tempe yang kita dah potong nipis. Gaul sampai bacuhan tadi bersalut rata dengan tempe. Panaskan minyak dan masukkan tempe satu persatu. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum goreng. Barulah rangup tempe kita. Bila dah mula kekuningan tu, boleh taburkan daun kari. Kacau-kacau tempe kita biar masak sekata, dan bila dah rangup dan keemasan, boleh angkat dan tuskan. Okey, dah siap tempe goreng kari kita. Memang rangup, confirm makan tak cukup satu. Jangan lupa tonton aksi kami memasak secara live pada setiap hari Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.